Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Segala puji bagi Allah. Dialah Tuhan yang menciptakan dan dialah yang sempurnakan ciptaannya. Dan dia jugalah Tuhan yang telah menetapkan takdir, ketetapan segala makhluknya, dan dia jugalah yang memberi petunjuk kepada semua makhluknya. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selawat dan juga salam ke atas junjungan Nabi kita Muhammad, keluarga serta para sahabat baginda semua. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Wahai Tuhan, kami memohon kepadamu ilmu. Berikan kami ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyibah, dan rezeki yang baik-baik. Wa amalan mutaqabbala, dan berikan kami amalan kerja-kerja yang boleh Engkau terima. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, syukur kita banyak-banyak kepada Allah kerana diberi peluang kepada kita sekali lagi untuk bersama-sama selepas kita berehat panjang di bulan Ramadan. Malam ni malam yang ke-12 Syawal. Sebelah hari lepas lagi dah kita berhari raya. Ada sebahagian daripada kita telah pun sempurna untuk puasa ni hari pada bulan Syawal. Dia ada lagi tak buat lagi pun, tunggu akhir-akhir pun tak apa juga. Dia ada yang separuh-separuh, 3-4 hari dah. Dia nak taruh akhir-akhir ni 3-4 hari lagi. Jadi walau bagaimanapun kita telah selesai melaksanakan ibadah sepanjang bulan Ramadan baru ni. Dan kita berharap benar supaya Ramadan tinggal ke kita dan kita dapat sesuatu lah. Yang pertama sekali, kita patut berdoa sebagaimana para sahabat Nabi SAW. Mereka berdoa selama 6 bulan. Start daripada bulan Syawal sampailah ke bulan Maulud. Mereka sentiasa berdoa supaya Allah menerima segala amalan yang mereka lakukan sepanjang Ramadan yang lalu. 6 bulan doa supaya Allah terima amalan mereka yang mereka lakukan sepanjang bulan Ramadan. Dan yang kedua, mereka juga berdoa supaya Allah ampunkan segala dosa mereka dengan sebab amalan-amalan mereka di bulan Ramadan tu, dan Ramadan pergi mereka diampunkan segala dosanya. Dan yang ketiga, para sahabat dulu juga berharap, berdoa dengan Allah supaya mereka dibebaskan daripada azab neraka. Dengan sebab mereka dapat melalui Ramadan, maka mereka minta dengan Allah supaya Allah membebaskan mereka daripada azab neraka. Maka kita pun ikutlah jejak langkah sahabat ni. Setiap kali lepas kita semaya, masa bila-bila pun kita berdoa, jangan lupa 3 perkara ni lah. Selama 6 bulan sahabat dulu 6 bulan minta 3 perkara, supaya pertama diterima segala amalan ni, yang kedua diampunkan segala dosa, dan yang ketiga dibebaskan daripada azab neraka. Bila habis bulan Maulud, siapa bulan Maulud, mereka tukar doa. Tukar pula doa, 6 bulan pula nak menyapa ke Ramadan. Mereka doa supaya Allah panjangkan umur mereka, biada pula Ramadan tahun depan. Makna kata para sahabat ni dengan Ramadan ni tak putus-putus. Mereka sepanjang tahun ingat akan bulan Ramadan. 6 bulan pertama doa supaya Tuhan terima amalan. 6 bulan kedua pula
supaya Tuhan panjangkan umur mereka untuk mereka boleh sekali lagi merasai beramal dalam bulan Ramadan. Jadi kita pun ikutlah jejak langkah para sahabat ni, kerana kita tahu para sahabat ni mereka telah berjaya dalam kehidupan mereka dan mereka telah digelar sebagai radhiyallahu anhum, Allah meredai mereka. Jadi kita ambil contoh para sahabat ni lah. Tak boleh ambil semua pun, ambil yang mudah-mudah, tak payah pun untuk kita nak berdoa sepanjang bulan ni supaya Allah terima amalan kita pada bulan Ramadan, ampunkan segala dosa kita dan bebaskan kita daripada azab neraka. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung cerita kita ni, kitab Imam Ghazali, dan kita masuk dalam bab yang ketiga dah. Bab ketiga dah, prinsip-prinsip agama, 40 prinsip agama. 20 prinsip lepas kita, iaitu pertama 10 prinsip dalam bab akidah, dan yang kedua 10 prinsip dalam bab ibadat, dan yang ketiga ni pula ialah perkara-perkara prinsip-prinsip yang perlu kita jauhkan untuk penyucian hati. 10 prinsip yang kita perlu jauhkan untuk kita menyucikan hati kita, iaitu kita baca dah pada sebelum puasa baru ni. Yang pertamanya ialah kita jauhkan diri kita daripada sifat tercela, iaitu makan yang berlebihan. Sesuai dengan puasa itu, makan yang berlebihan merupakan satu sifat mazmumah ataupun satu perangai uduk. Orang yang makan berlebih-lebih, makan banyak, dan dianya telah memberi mudarat, bukan setakat fizikal tubuh badan kita, tetapi juga dia memudaratkan hati kita, memudaratkan ibadat kita. Akhir sekali hati kita jadi tidak suci, hati kita kotor disebabkan makan kita yang berlebih-lebih. Panjang lebar dah Imam Ghazali cerita bab makan yang berlebih ni. Dan yang kedua, prinsip yang kedua kita start baca itu ialah sifat uduh juga, perangai uduh juga, iaitu berlebihan dalam berkata-kata, berlebihan dalam bercakap. Cakap yang kecek banyak, kecek lebih pada hak. Orang yang kecek banyak. Maka kita cerita dah itu pada sebelum puasa itu, banyak hadis-hadis Nabi yang cerita mengenai orang yang kecek banyak, lebih banyak kecek lah. Salah satunya Nabi kata, man kasura kalamuhu kasura sakatu. Siapa dia yang banyak kecek, maka tentu sekali banyak salah. Waman kasura sakatuhu kasurat zunubuhu. Siapa dia yang banyak salah, bila kecek banyak salah. Bila banyak salah, maka banyaklah dosanya. Waman kasurat zunubuhu fannaru aula bih. Maka siapa-siapa yang banyak dosa, maka neraka lah paling sesuai untuk orang itu. Itu amaran daripada Nabi bagi orang yang kecek banyak, menyebabkan salah banyak. Bila salah banyak, dosa banyak. Maka bila dosa banyak, neraka lah lebih utama menjadi tempat duduk dia. Dan Nabi juga pesan itu, kita baca dah, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nabi kata siapa-siapa yang beriman dengan Allah, mengaku kata dia beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, maka hendaklah dia kecek benda yang baik-baik. Falyakul khairan, keceklah benda-benda perkara yang baik-baik. Aw liyasmut, kalau tak boleh nak kecek benda baik-baik, maka duduk dia, duduk senyap, tak usah kecek. Sehingga ada riwayat mengatakan ada ketika Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, dia bubuh batu dalam mulut dia. Bubuh batu dalam mulut dia supaya dia tak kecek. Kalau tak ada berkaitan, tak perlu untuk kecek, maka dia tak kecek. Dia kalau berkecek, kalau dia kecek pun kecek perkara-perkara yang baik-baik.
Ada banyak hadis lagi yang kita baca tu hari tu. Nabi kata lagi, ada satu dalam hadis lain, Nabi kata, Inna aktsarul khataya ibni Adam fi lisanihi. Kesalahan dosa yang paling banyak sekali dilakukan oleh anak Adam ni, oleh manusia ni, ialah melalui lidah. Dosa yang paling banyak dilakukan oleh anak Adam ialah melalui lidah, mulut. Maknanya daripada kecek pe kita. Ya. Kecek pe ni lah banyak menyebabkan kita berdosa dan kita bersalah. Maka Nabi sebut lagi dalam satu hadis lain, Nabi kata, Man somata naja. Siapa dia yang duduk senyap, tok kecek banyak, senyap ni maknanya bukan tok kecek langsung, tapi tok kecek banyak, maka naja, maka dialah orang yang selamat. Orang selamat ni dengan kita tidak kecek. Orang Melayu pun kata, kalau duduk senyap, kita tak tahu orang tu cidik ke bodoh. Nampak cidik kalau senyap, kecek sepatah, nampak bodoh lalu. Ya, tahu lalu bodoh ke cidik dengan sepatah kata. Tu minggu-minggu yang hari tu, kuliah kita yang terakhir hari tu, kita cerita tentang banyak hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang tak moleknya pelanggan uduk orang yang banyak kecek ni. Dan kita sambung malam ni, Imam Ghazali buat satu tajuk iaitu penyakit lidah. Lidah ni pun ada penyakit dia. Ada penyakit, itu penyakit lidah. Kata Imam Ghazali, ketahuilah bahawa lidah ni ada 20 jenis penyakit yang telah kami huraikan dalam kitab Afatul Lisan, kegelinciran lidah, tergelincir lidah, daripada kitab Ihya Ulumuddin. Dia kata dia pernah tulis dah dalam kitab besar dia, kitab Ihya dia, dalam bab Afatul Lisan, iaitu tergelincirnya lidah. Dia kata penyakit lidah ni ada 20 jenis penyakit. Dan dalam kitab kecil kita ni dia tak tulis lah, dia tak hurau tentang 20 tu. Tapi dia kata cukuplah kalau kita beramal dengan satu ayat Quran ni, kita boleh selamat dah daripada 20 jenis penyakit tu. Dia kata kalau kita beramal untuk nak selamat, dia kata dengan penyakit lidah ni, cukup kita beramal dengan satu ayat Quran, iaitu dalam surah An-Nisa ayat 114. Tuhan kata apa? Tuhan kata la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin. Cukup dengan ayat ni, dia kata kita boleh selamat daripada 20 penyakit lidah. Tuhan kata tidak ada la khaira fi kathirin min najwahum. Tidak ada kebaikan sikit abuk dalam kebanyakan bisik-bisik mereka. Dalam kecek pe sama mana tu Tuhan kata bisik-bisikan, soseng-soseng. Najwa ni maksud dia soseng-soseng, kita duduk soseng sama kita. Soseng-soseng kecek, bisik sama kita. Tidak ada langsung kebaikan kecuali dua perkara dah. Bisik dan kecek yang menyebabkan kita jadi molek, jadi baik, iaitu apa dia? Illa min amri man amara bi sadaqatin aw ma'rufin. Kecuali bisik-bisik yang menyuruh kita untuk bersedekah. Kecek bak nak derma, nak sedekah, nak tolong orang. So ni dah. So dia kata hak ni hak baik. Au ma'rufin, ataupun kita kecek perkara-perkara yang berbentuk kebaikan. Kecek benar-benar molek dan kecek cara khas sedekah. Maknanya dia kata dalam banyak-banyak kecek ni tak ada kecek pe yang baik pun. Tuhan kata ni la khaira fi kathirin min najwahum. Tidak ada kebaikan pun dalam kebanyakan kita duk kecek, duk sosek-sosek sama kita ni. Sama ada kecek durah ataupun kecek pohon, bisik. Tidak ada kebaikan kecuali dua perkara saja. Satu, menyuruh kepada menggalakkan kepada bersedekah, dan yang kedua menyuruh kepada perkara-perkara makruf, perkara-perkara baik. Kalau dua perkara ni, kalau ayat ni kita boleh amal, iaitu setiap kali kita kecek menjurus kepada derma, sedekah, infak dan juga mengajak orang kepada kebaikan, maka kita selamat daripada 20 penyakit yang disebut oleh Imam Ghazali. Gapo dia penyakit tu, hamba tak baca juga kita Ihya Ulumuddin ni. Gapo dia barang 20 tu. Tapi Imam Ghazali ada tulis, ada hurai 5 perkara.
dalam 20 tu dia ambil petik mari dalam kitab kita ni 5 perkara yang dikira sebagai penyakit kepada lidah. 5 perkara. Ni kita ada pergi lepas ni. Ada satu cerita Sayyidina Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi yang menjadi khodam kepada Nabi sejak kecil lagi. Dia cerita, dia kata ada seorang pemuda di kalangan kami mati syahid dalam perang. Ada satu di perang Uhud. Ada seorang sahabat, dia kata ada seorang sahabat mati syahid di medan perang Uhud. Dia didapati terdapat seketul batu terikat pada perut dia kerana dia menahan lapar. Dia mati syahid, dia pergi perang, ikat perut dengan batu. Ikat batu perut dia kerana lapar. Lalu bila habis perang tu, bila dia mati, ibu dia mari menyapu debu-debu yang terdapat pada wajah, pada muka anak dia ni. Sambil dia berkata, mak dia mari tengok anak dia mati syahid, dah sapu-sapu muka debu-debu yang ada di muka anak dia. Lalu dia kata, bergembiralah wahai anakku untuk memasuki syurga. Maknanya dia doa lah, maknanya dia berharap bergembiralah mung, dia kata boleh masuk syurga dalam mung. Lalu Nabi bersabda, Nabi kata, wa ma yudrika la'allahu kana yatakallamu fima la ya'nih wa yamna'u ma la yadurruh. Nabi kata tak tentu lagi. Nabi kata tak tentu lagi, boleh jadi dia kata kamu tidak tahu bahawa semasa hidup dia ni suka kecek benda-benda yang tak ada kaitan dengan dia, tak ada faedah dengan dia. Bila mak dia kata bergembiralah mu masuk syurga dalam mu, boleh kosok muka, maka Nabi kata mu tidak tahu, boleh jadi dia ni masa hidup dia kecek yatakallamu fima la ya'nihi. Dia kecek benda yang tak ada kaitan dengan dia. Benda dia tak tahu gapo pun dia kecek juga. Dia dengar orang royak, dia pun royak kat orang. Boleh jadi gitu. Au wa yamna'u, dan selagi Nabi kata wa yamna'u ma la yadurruhu. Dan dia menahan diri dia daripada melakukan perkara yang tidak memberi mudarat padanya. Ada benda yang patut dia buat, dia tak buat. Ada benda yang patut dia kecek, dia tak kecek. Tapi dia pergi kecek benda-benda yang tak ada kaitan dengan dia. Maknanya bukan kata tak tentu masuk syurga lagi, tapi boleh jadi ditapis lagi. Ditapis. Orang mati syahid dah ambil kira juga kecek perio. Tu Nabi kata kecek perio tu pun dia ambil kira lagi, walaupun dia sudah mati syahid. Betul lah, orang mati syahid ni hutang dia pun dikira dia ada hutang dengan orang, kena bayar hutang dia walaupun dia dah mati syahid. Dan orang mati syahid ni, kalau nak ada satu cerita lagi, kamu cerita duduk sini lah. Cerita hok kata dua orang masuk Islam. Dua orang dia masuk Islam sekali. Seorang tu buat amalan yang banyak, amalan dia kuat. Lebih pada sahabat-sahabat lain. Buat amalan kuat. Lepas tu dia pergi perang. Dia pergi perang, mati syahid. Seorang lagi yang masuk Islam sekali dengan dia ni, amalan gitu-gitu aja. Serupa dengan sahabat-sahabat lain. Banyak juga serupa dengan sahabat. Tak serupa dengan kita. Amalan dia tidak banyak mana lah. Tidak sungguh mana, serupa dengan sahabat aja. Lepas tu waktu dia pergi perang, dia tak pergi. Dia tak pergi perang. Lepas tu duduk setahun lepas tu, dia masuk bulan Ramadan. Dia masuk bulan puasa. Lepas tu, lepas puasa tu dia mati. Jadi bila dia mati, ada seorang sahabat ni nama dia Talhah bin Ubaidillah. Talhah ni kata dia mimpi, dia duduk lepok-lepok di pintu syurga, depan pintu syurga. Sahabat ni mimpi lepok pintu syurga lah. Kita ni mimpi tepi sungai, gitu ya kita dah tepi K5, kita lepok gitu. Jadi sahabat duduk lepok di tepi syurga. Talhah ni dia kata dia nampak dua orang ni. Dua orang masuk Islam sekali. Seorang amalan dia banyak, dia mati syahid. Seorang lagi amalan biasa-biasa, lepas tu mati pun biasa-biasa. Lalu
duduk di depan pintu syurga tu, betah mari apa nama ni malaikat buka pintu syurga. Buka pintu syurga, panggil hok ni, hok mati biasa-biasa, hok amalan biasa-biasa. Panggil masuk syurga. Hok mati syahid ni tak panggil. Jadi kalau aku pelik, mana panggil hok ni. Lepas tu duduk tak berapa lama pula, malaikat mari pula buka pintu syurga, baru panggil orang hok mati syahid. Hok mati syahid, amalannya kuat ni. Mari masuk syurga. Lepas pada tu, pagi esok dia sedar daripada tidur, pagi esok bercerita lah dia dengan sahabat-sahabat lain. Dan akhir sekali diroyakkan Nabi cerita mimpi dia ni. Nabi kata, pelik apanya? Dia kata, kok sore tadi, dia kata dia mati awal, mati syahid. Dia tak dare dengan Ramadan. Walaupun dia amal dia kuat, amal dia banyak, dia mati syahid lagi, tapi dia tak dare dengan Ramadan. Tak dare dengan bulan puasa. Sehari sore lagi ni, walaupun amalan dia tidak banyak, dia tidak mati syahid, tapi dia berapa banyak sebulan dia beramal dalam bulan Ramadan. Maka dia kata dua orang ni kalau banding, serupa dengan langit dengan bumi. Jauh jarak kemuliaan, ketinggian orang yang dare sekali bulan puasa. Walaupun orang ni mati syahid, tapi dia tak dare bulan puasa. Royaknya begitu bernilai bulan puasa, dan royaknya mati syahid ni di antara memang mati yang terbaik tu. Tapi kalau nak banding dengan orang yang dare beramal dari bulan puasa, bulan Ramadan, mana lebih baik lagi. Serupa langit dengan bumi. Kita ni berapa kali tu Ramadan? 40, 50 kali tu. Kalau orang ni pun dia homo, maknanya 45 kali boleh beramal dari bulan Ramadan. Maknanya tinggi benar darjatnya. Ya. Kalau kita beramal seperti lah macam para sahabat tadi tu. Tu pun para sahabat masih lagi balik pada cerita tadi, masih lagi bulan doa supaya Tuhan terima amalan dia. Sebab dia tahu nilai begitu besarnya Ramadan. Kita ni 10 hari nak Ramadan mikir nak raya. Hari Jumaat hari Sabtu. Raya hari Sabtu monyok dah. Kalau moleknya raya hari Jumaat. Kita lah. Sebab kita tak nampak nilai kelebihan Ramadan. Tu nak cerita. Orang ni pun nak ayat ceritanya, orang mati syahid pun masih dikira, tidak kata walaupun dia mati yang begitu tinggi darjat, mati paling baik syahid lah, tapi utai-piutai dia, kecek pe dia masih diambil kira. Kalau semasa hidup nak kecek kok dia, maknanya kena tapih dulu juga lah, kena tapih juga. Ada pakak-pakak pula syahid tu, ada pakak peringkat-peringkat dia juga. Tu so. Jadi kita pergi ke Imam Ghazali royak, dia kata perincian sebahagian daripada kegelinciran lidah. Dia kata barangkali kamu nak juga tahu, dia kata walaupun dia tak cerita ada 20 penyakit lidah ni, boleh jadi kita nak tahu juga. Dia kata perincian sebahagian daripada kegelinciran lidah ni. Dan ketahuilah bahawa daripada sejumlah 20 jenis kegelinciran lidah ni, penyakit lidah ni, kebiasaannya terkena kepada manusia. 5 jenis kegelinciran. Paling banyak kena pada penyakit ni, kena pada manusia ni 5 perkara dia kata. Satunya dia kata satunya berdusta, kecek pelawak. Ni terkena pada semua orang. Kecek pelawak ni memang sedap sekali lah. Kalau banyak-banyak kecek pelawak sedap sekali. Dan penyakit ni boleh kata ada pada semua orang. Nombor 1 kecek pelawak. Nombor 2 ngumpat. Ngumpat ni pun sedap ya kok. Sedap ada makan nasi lagi. Sedap ada nasi minyak lagi. Kecek ngumpat ni. Kecek pelawak, kecek ngumpat. Yang ketiga berbantah-bantah baluh. Berteking, berdebat. Ni pun sedap juga. Siapa tumbuk meja, balik meja kadang-kadang tak. Ni pun sedap. Dan banyak terkena pada penyakit ni, banyak kena. Orang banyak kena penyakit ni. 1 kecek pelawak, 2 ngumpat, 3 baluh. Dan yang keempat pujian. Puji orang. Puji orang ni pun satu penyakit juga. Sebab kita duduk cerita sama lah. Orang pergi puji kita. Padahal tak ada gapo pun.
kita puji orang lebih-lebih. Puji lebih daripada gapo dia ada. Puji sekadar-kadar, yalah. Tapi kalau puji lebih-lebih, sehingga jenis pong orang. Kita pong, kita jet orang. Kita nak tengok dia setara mana. Kadang-kadang kita puji tu, kita nak tengok makan ke tak pong kita. Dan makan pong ni pun satu benda yang sedap tu. Orang puji kita jadi kirakak naik. Nampak bodoh kita ya. Orang puji tu siapa kita jadi bodoh. Tu pujian. Ini pun nyakit itu. Suka puji orang berlebih-lebih. Dan yang kelima ialah bergurau. Gurau sendiri. Gurau lebih-lebih juga. Gurau benda-benda yang tidak patut. Gurau melalui kecek pay lah. Kecek kadang-kadang nipu prank. Orang lain ni tak panggil gurau, dia panggil prank. Dia prank orang. Dia prank bini dia. Dia prank anak dia. Anak prank mokpok dia. Macam-macam. Jenis super gurau yang berlebih-lebihan. Gurau sikit-sikit tak apa. Tapi gurau yang lebih jadi penyakit. Mana Imam Ghazali kategori ke 5 perkara ni penyakit yang mudah kena kepada kita. 1 kecek pelawak, 2 ngopak, 3 baloh, 4 puji orang, dan yang kelima gurau. Seloroh. Kita panggil seloroh bewok. Seloroh bewok ni kadang-kadang kata seloroh tak kena marah tu. Seloroh apa seloroh bewok? Jadi Imam Ghazali dalam kitab dia hurah secara terperinci 5 perkara ni. Pada ni kita ambil so lah. Kita ambil so iaitu kecek pelawak, berdusta. Penyakit lidah, berdusta. Kata Nabi SAW, dia kata la yazalul abdu yakzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktabu indallahi kadzaban. Maksud dia, dan tidaklah seseorang berbuat dusta dan selalu berdusta sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang berdusta. Pelawak ni, Nabi kata, orang ni dia, kalau dia pelawak sekali, dia nak pelawak kali kedua. Kalau dia percaya, orang percaya, dia pelawak sekali, dia nak pelawak lagi. Maka akhirnya dia kata dia kecek pelawak semua. Sehingga ditulis oleh Allah cok atas kepala dia, cok atas muka dia, seorang pendusta, kadzab. Orang pelawak ni dia ketagih. Dia ketagih bila dia pelawak sekali, lepas. Dia akan pelawak pula kali kedua, lepas lagi. Dan lama-lama pelawak tu jadi perangai dia, maka sehingga Allah tulis atas kepala dia ataupun atas diri dia sebagai kadzaban, sebagai seorang pendusta. Maknanya kalau kaki pelawak, orang tu percaya lah. Bila pelawak ni, bila orang cok dah kecek pelawak nipu, maka orang tak akan percaya dah. Sekali pelawak boleh jadi orang percaya lagi. Kalau 2 kali pelawak, 3 kali pelawak, maka orang tak percaya dah. Dia ada orang sekali je kena pelawak ke orang, dia tak percaya pak mati. Kita buat kecek pelawak dengan orang sekali je, orang tak percaya. Orang cok lah kita sebagai kadzab, sebagai pendusta. Dia ada hadis lain, tak ada pasal dalam kitab ni. Hadis lain dia kata kafar, mana hadis tu, cukuplah seseorang tu dicok sebagai pendusta. Kafal bil mar'i kadziban. Itu cukuplah seorang tu, cukup seorang tu dikira sebagai kadzab, sebagai seorang pendusta apabila dia putih, dia royak belakang gapo hak dia dengar. Gapo hak mari ke dia royak kat orang belakang. Gapo hak masuk WhatsApp dia atas kat orang belakang. Gapo hak masuk dalam telefon dia dah royak kat orang habis. Lepas tu cukup seseorang tu menjadi pendusta. Maka kalau kita tak jadi seorang pelawak, maka gapo mari dalam WhatsApp kita, kalau orang mari royak gapo kita pendek, kita senyap ya. Sehingga terbukti gapo dia meroyak tu benar. Kalau nak royak kat orang pun royak lah. Tapi tak ada pek dah. Kalau kita rasa kita tak royak pun tak ada jadi apa, baik rasa royak. Walaupun benda tu kita rasa penting, tapi ada kaitan tu dengan kita. Kita patut dah royak, tak patut tak payah royak. Tak perlulah kita menjadi orang yang pertama untuk nak sebarkan. Masa sebar dalam grup masjid, kawal mula-mula kali royak. Padahal benda tu tak tahu betul ke saja. Kita ambil daripada, kita tulis dari bilik sebelah. Daripada bilik sebelah, daripada grup lain. Kita baca, kadang-kadang tak dia baca pun.
mari tak pun atas lalu. Untuk tahu betul kau salah. Itu cukup dah untuk nak jadi seorang kadzab, seorang pendusta. Bila Tuhan kata kita pelawak, kaki pelawak, habisnya. Kalau Tuhan sendiri kata, mung ni pelawak bohong, maka ada guna lah. Itu orang pelawak ni memang dia ketagih. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, mungkinkah seorang mukmin itu terlibat dengan zina? Mungkinkah seorang Muslim itu terlibat dengan mencuri? Nabi kata, kadang-kala boleh terjadi demikian. Sahabat tanya, orang yang beriman ni, boleh jadi kau dia pergi zina ataupun dia pergi curi? Maka Nabi kata, boleh jadi. Boleh jadi. Orang dia beriman, dia semaya, dia mari masjid, dia apa. Tapi dia lagu mana tu tahu? Dia pergi zina ataupun dia pergi curi. Lalu Nabi ditanya lagi. Ada sahabat tanya Nabi lagi. Dia kata, adakah dia seorang mukmin tu yang terjebak dengan maksiat, berdusta? Apa orang mukmin ni boleh jadi dia kecek pelawak ke? Kalau berzina, kalau curi, Nabi kata boleh jadi. Dia mukmin tapi dia pergi zina ataupun dia pergi curi. Kalau pelawak lagu mana? Orang mukmin ni boleh jadi ke dia kecek pelawak? Maka Nabi kata, la innama yaftaril kadhib alladzina la yu'minuna bi ayatillah. Orang mukmin dia tak akan kecek pelawak. Kalau dia kecek pelawak juga, maknanya hanyalah orang yang mencipta dusta itu ialah orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Maknanya berat. Orang yang pelawak ni, Nabi kata orang yang tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan ayat-ayat Allah, tak percaya dengan Quran. Kalau orang zina, boleh jadi dia beriman lagi. Orang curi, beriman lagi. Nabi kata boleh jadi orang beriman ni kadang dia silap, dia terlanjur, dia pergi zina ataupun dia pergi curi. Tapi belawak tak. Orang belawak ni Nabi kata orang yang tak ada iman. Ini beratlah. Berat. Orang yang tak ada iman. Nabi cok orang yang kecek pelawak ni orang yang tak ada iman. Lepas tu ada lagi Nabi sebut dalam hadis lain. Nabi kata, ala unabbi'ukum bi aktsaril kaba'ir? Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain wa kana muttaki'an fajalasa faqala ala wa qauluz zur. Nabi tanya, nak ke tak wahai para sahabat? Nak ke tak aku nak royak dosa yang paling besar? Dosa yang paling besar. Maka sahabat kata, tentu sekali ya Rasulullah, kami nak tahu. Maka Nabi kata, nombor satu sekali, al-isyraku billah, syirik dengan Allah, menyemutukan Allah. Ini dosa paling besar sekali, iaitu syirik kepada Allah. Yang kedua, uququl walidain, derhaka kepada kedua ibu bapa. Dan masa Nabi duk kata tu, Nabi kata yang pertama syirik, yang kedua derhaka kepada ibu bapa. Wa kana muttaki'an, ketika tu Nabi duk nyanda ataupun duk nyenggeng. Kalau Nabi duk nyenggeng ataupun duk nyanda. Lepas tu fajalasa, maka dia pun bangun cokok. Dia nak yang ketiga ni dia bangun cokok. Dia bangun duduk cokok. Faqala ala wa qauluz zur. Yang ketiga ialah orang kecek pelawak. Dosa paling besar Nabi kata ada tiga. Dia royak dua perkara tu boleh-boleh nyanda. Boleh-boleh nyanda je. Al-isyrak billah, syirik dengan Allah. Yang kedua, uququl walidain, derhaka kepada dua ibu bapa. Dan yang ketiga ni Nabi bangun cokoh lah. Sungguh Nabi bangun cokoh dan dia kata, ketahuilah, ingatlah benar dosa besar ni qauluz zur, iaitu kecek pelawak. Kecek yang berdusta. Nabi sebut lagi, kullu khaslatin yutba'u aw yutwa 'alaiha al-muslim illa al-khiyanah wal kadhib. Dia kata, Nabi kata, orang mukmin ni dibentuk oleh Allah dengan semua ciri. Perangai orang mukmin ni Tuhan tentukan. Bila orang tu beriman, maka Tuhan akan tentukan, akan cok perangai dia.
cocok perangai dia. Orang mukmin, orang yang gini. Ya. Kecuali dua perkara yang tak ada dalam orang mukmin. Sepatutnya memang tak ada dalam orang mukmin. Kalau ada dua ni, tidak mukmin. Dua perkara ni, Nabi kata dua perkara ni kalau ada, tidak mukmin. Ya, hak lain tu Tuhan tulis belakang ada. Orang mukmin ni ada. Ada yang macam-macam perangai ada. Tapi dua perkara ni tak ada dalam orang mukmin. Apa dia? Al-khiyanah wal-kadhib. Khianat, khianat dia juga dusta. Khianat ni khianat lah. Apa dia khianat ni? Tidak orang beri amanah, dia khianat. Dan yang kedua, al-kadhib, dusta. Dua perkara ni Tuhan tak buh bersama dengan orang-orang perangai dua ni. Tak ada orang mukmin. Nak serupa dengan hadis tadi lah. Hadis atas tadi, Pak Nabi sahabat tanya, kalau orang mukmin dia zina, maknanya dia orang beriman lagi. Kalau dia curi, dia beriman lagi. Kalau dia pelawak, tak ada. Tak ada dalam kamus orang mukmin kecil pelawak. Maka begitu juga hadis ni, dalam kamus orang mukmin ni, orang lain ada belakang. Tapi khianat dengan kazib tak ada. Tak ada khianat dengan kazib tak ada. Maka, kisah dah kita ni tak? Kita berhenti kat situ lah. Ada nak cerita lepas ni pula, ada benda bila diberi keringanan untuk berdusta. Walaupun dusta ni dosa yang besar, tapi ada masanya dibenarkan untuk kita pelawak. Dibenarkan untuk kita kecek pelawak. Ada juga boleh. Sebagaimana makan ni lah. Makan ni yang haram. Bangkai, babi, anjing, apa dia tu. Tak boleh. Tapi ada masanya kita boleh makan. Sekadar keperluan tu ada masanya. Maka kita pelawak pun ada sekadar kita boleh pelawak, ada pada masa-masa dia. Walaupun dia ni dosa yang sangat besar, tapi ada. Kata Imam Ghazali, ada diberi keringanan. Kita sambung minggu depan ada lagi, sekali lagi. Kita sambung minggu depan. Kau perkara yang boleh kita kecek pelawak. Ada peluang kalau buat sunat kecek pelawak sangat. Kalau tak boleh kecek pelawak buat sunat demam, cari suasana ni lah. Kalau nak kecek pelawak juga, ada paling tidak pun 3 tempat. Tiga tempat kita boleh kecek pelawak ni. Disebut oleh Imam Ghazali ada 3 tempat. Kita sambung minggu depan lah, insyaAllah. Jadi kita berhenti setakat tu dulu. Semoga apa yang kita baca ni dapat sedikit memberi manfaat kepada kita dan kita boleh amalkan. Jadi kita jauhkanlah sifat kecek pelawak yang merupakan penyakit yang besar sekali, penyakit yang mudah jangkit dengan kita. Kau sedap orang pelawak ni, kita kecek pelawak sedap, dengar orang pelawak pun sedap. Orang tu kecek pelawak sedap dah dulu dengar. Tapi kalau dia kecek betul-betul, ngatuk lah. Masa ngatuk, kalau bubuh pelawak sikit, sedap dah. Jadi sedap dah dulu. Jadi perangai kita lagu tu. Maka kita jauhkanlah penyakit ni. Dan kalau nak pelawak juga, tunggu minggu depan. Ada 2-3 tempat yang boleh kita kecek pelawak. Nak berhenti setakat tu dulu. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.